memandangkan I memang dah nak habis IPG, so aku rasa aku boleh share kot benda ni untuk korang dapat overview kalau korang masuk IPG, apa yang korang dapat, apa yang korang akan lalui dan apa yang korang perlu lakukan. Macam I, masa belum mula, masa masuk PP nak daftar tu, I masa COVID tau. So interview I semuanya online. So pendaftaran pembayaran kita orang pun semua atas talian je. Tapi I memang ingat pembayaran I hanyalah RM500 untuk 5 tahun tau. So bagi I sangat-sangat berbaloi sebab I tak terikat dengan pinjaman luar ataupun hutang dekat luar. Macam my sister also as a teacher macam tu, dia pun cikgu juga tapi dia masuk IPTS. So dia memang terikat dengan hutang lah. So gaji-gaji bulan-bulan yang dia dapat tu memang dia kena bayar lah hutang pembelajaran dia yang dahulu. So I sangatlah bersyukur, I memang bersyukur sangat-sangat masuk under IPJM untuk jadi seorang guru. Sebab I akhirnya keluar graduation dengan hanya nilai RM500 tu je. Memang yuran pembelajaran dulu, pendaftaran dulu. RM100 tu apa yang korang dapat? Korang dapat akses asrama ni. Macam I, alhamdulillah I dapat duduk asrama 5 tahun tau tanpa I duduk luar. Lepas tu korang diberi allowance juga. Allowance tu alhamdulillah lah, itu extra untuk korang. Korang kena ingat itu amanah tau. Itu amanah. Korang dapat allowance tu as amanah. So korang kena ingat guna secara berhemat mengikut keperluan korang. So korang dapat duduk asrama dan korang dapat jawab peperiksaan secara percuma dan semua tu diatur oleh unit peperiksaan. Faham tak? Macam my sister nak ambil exam kena bayar tau, the paper. So macam semua benda yang dia kena buat untuk habiskan pembelajaran, semua benda dia kena bayar. So macam I hanya tunggu masa je dah isi sistem. Macam kita IPG, kita ada e-TEMS, kita ada MyPSMP. So benda-benda tu kita kena jaga supaya kita tak terlepas maklumat-maklumat penting. Tapi korang jangan risau, IPG sangat-sangatlah teliti pasal maklumat. Setiap kali ada maklumat baru memang diorang akan share ataupun blast kat dalam group. So korang wajib masuk setiap group yang penting lah untuk tahu maklumat semasa. So far I duduk 5 tahun tak pernah ada masalah sistem, tak pernah ada masalah kena bayar duit lebih ke, tak ada. Memang IPG sangat jaga kebajikan pelajar-pelajar dia. So be the best person that you can kat sini. Sebab kat sini korang sangatlah aktif. Korang tak boleh jadi orang yang pasifnya. Korang kena join banyak benda sebab dekat IPG banyak sangat program. Macam IPGI satu-satunya yang ada masjid tau. So kita orang banyak sangat program yang melibatkan kerohanian, melibatkan keagamaan, melibatkan jati diri, motivasi. Benda macam tu memang korang tak boleh lari. Memang kita as a teacher, memang kita akan selalu dapat awareness dan dapat bengkel, dapat program, dapat kursus. Benda tu memang kat sekolah memang kau akan dapat. Tapi dekat sini memang dia latih banyaknya. Banyak kursus dia bagi kat korang. So korang dengar, korang kena fahami, korang kena hayati. Sebab setiap kali kursus yang diorang bagi tu, diorang memberi tenaga diorang. Pensyarah-pensyarah ni kan berkongsikan ilmu. So dengan sebaik mungkin dah hargailah pensyarah korang tu. Sebab pensyarah dekat IPG dia sumpah weh baik gila weh. Tak ada pun pensyarah yang macam nak menggagalkan kau dengan sengajanya. Sebab kau masuk sini pun dengan keputusan yang baik, dengan adab yang baik. Tak tahulah adab tu tak boleh nilai lah sebab masa interview kita tak nampak sangat adab kau. Tapi bila kau masuk IPG ni, kau kena, dia macam ni. Bila masuk IPG, mereka assume orang yang bijak, orang yang aktif kokoh, akhlak dia pun, diorang pun okey. Macam tu lah. Banyak kebanyakan ni macam tu. Sebab diorang melihat berdasarkan keputusan kau, berdasarkan kecerdasan kau, berdasarkan pelibatan kau, kurikulum kau yang dulu tu. So bila kau datang interview, diorang tak dapat nilai sikap kau lagi. Actually diorang dapat nilai secara overview je. Tapi bila kau masuk IPG, kau akan jadi orang yang lain. So macam I tak adalah pasif sangat, tapi I kurang bab-bab kokoh. Tapi taknya aku masa duduk IPG kena berlari, kena main lompat tinggi, lompat jauh, apa benda semua tu kau kena main ya. Sebab benda tu nak cukupkan kau punya kursus. Sebab dekat sini kau akan kuliah daripada 7.30 pagi sampai 4.30 pagi juga. Maksudnya 7.30 tu kau kena standby lah. Macam I cakap kat IPG I kan ada masjid 7.30 hingga pukul 8 macam tu. Kita orang kena ada bacaan Al-Quran tau dekat masjid. Sampailah waktunya start PDP baru kau mula 8.30 sampai pukul 2 sampai 1. Apa yang aku nak cakap ni? Aku dah lupa sebab aku dah SEM akhir. So apa yang aku nak cakap ni, memang korang pagi hingga petang memang busy dengan PDP. Memang busy dengan PDP korang. Okey, itu yang pertama. Kemudian korang dah tak perlu fikir dah pasal SPP, pasal nak masuk kursus ni, kursus luar, tak perlu. Memang dekat IPG kau dah dapat semua benda. Maklumat mengenai SPP, cara nak isi SPP,
cara apa yang perlu korang bawa ketika menghadapi STPP, macam semua tips, semua maklumat terkini tu memang diorang akan share dan blast kat dalam group. So korang memang tak akan tertinggal langsung maklumat terkini. So yang tu yang paling bagus juga kat bawah IPG ni. So korang sangat beruntung pada murid-murid yang masuk IPG ni kan. I nak cakap you guys sangatlah beruntung sebenarnya berbanding dengan rakan I. Rakan I pun masuk IPTA tapi kos pendidikan dia terikat dengan hutang tau. So macam kesian sangat sebab kita orang sama-sama tengah degree sekarang tapi dia terikat dengan hutang. Macam I kosong hutang. So gaji yang I bakal dapat nanti fully I punya. Macam dia memang akan kena tolak dengan pinjaman lah sebab dia kena bayar hutang tu. So korang kena bersyukur sangat-sangat sebab kemudahan dekat IPG ni tak semua orang dapat tau. Kemudahan dia banyak sangat-sangat. Kau dapat pesara yang baik, kau dapat asrama, kau dapat kediaman yang selesa, kau dapat apa lagi, pergi peperiksaan, semua tu percuma. Lepas tu kat sini kau boleh jadi apa je yang kau nak. Kau boleh berlakon, kau boleh bernyanyi, kau boleh jadi MC, banyak sangat. So bagi aku, kalau kau seorang murid yang sangat aktif masa dekat sekolah, kau sama je IPG. InsyaAllah kalau kau pada awal yang tak ada jiwa guru kan, memang dekat IPG memang nak latih kau ada jiwa guru tu. Memang akan latih. Memang kau akan datang PBS sekolah kan, pengalaman berasaskan sekolah. Kat situ kau akan rasa macam seronoknya jadi cikgu sebab budak-budak suka kau. Tipulah kan, budak-budak tak suka cikgu baru. Wajib ya amat, memang budak-budak akan suka cikgu-cikgu baru, muka-muka yang baru. Nak kau tu handsome, kau tu cantik, pandai bergaya, kemas, wangi. Yang tu diorang akan suka lah. Guru-guru lama pun akan suka kehadiran korang. So be a professional as you can. Sebabnya as a teacher memang kita kena jaga nama baik. So korang boleh nampak actually guru yang dikeluarkan oleh IPG dengan guru yang dikeluarkan oleh IPTA. Sebab kat sini IPG korang memang dapat latihan yang sangat eksklusif, latihan yang sangat mendalam. Sebab pesara-pesara dekat IPG ni memang bekas-bekas guru, bekas-bekas yang ada pengalaman dekat sekolah, mengajar, menghadap perangai budak-budak yang pelbagai. Jadi dekat situ kau dapat pengalaman dan bila kau nak bertanya tu, kau bertanya kepada orang yang tepat. Sebab pesara-pesara tu pun guru juga. So bila kau tanya, bila kau ada masalah ketika praktikal, kau tanya pesara, memang dia bagi jawapan yang sangat relevan dengan kita pun related sebab dia pun bekas guru. So benda-benda macam tu sangatlah menguntungkan kalau kau dapat masuk IPG dan kau yang bercita-cita untuk menjadi seorang guru. So after jadi cikgu ni, kau boleh je nak jadi pensyarah dekat matrikulasi ataupun dekat mana-mana. Pensyarah IPG pun kau boleh juga. Sambung je master sampai PhD. Sebab bagi I memang sangat untung, sangat-sangat untung duduk IPG. I memang bersyukur ya amat. Walaupun I lambat setahun masuk IPG sebab ada gap. I masuk matrikulasi dulu baru masuk IPG. Tapi alhamdulillah hidup I sangat smooth sebabnya kita ada banyak sistem tau. IPG ada e-TEMS, ada My PSMP, semua benda tu korang kena jaga. So bila kau jaga benda tu kan, benda tu tak ada masalah. Macam tu, benda tu tak ada masalah. So I macam dah nak habis graduation ni, kita orang ada 2 minggu program berturut-turut non-stop. So semua benda tu khusus kat dalam IPG je. Korang tak perlu pergi kat luar, pergi kat hotel, ambil curi peluang untuk tahu update dekat mana buat bengkel ni, dekat mana buat bengkel tu untuk cukupkan jam. Tak perlu. Dekat IPG memang diorang dah sediakan dan korang tinggal datang jadi pendengar yang baik, jadi seorang yang peka terhadap maklumat yang diorang sampaikan, itu saja dah cukup. Lepas tu ada peperiksaan untuk PTM. Macam PTM tu program transformasi minda. So benda tu adalah peperiksaan akhir sebelum kau menjadi penjawat awam. So benda tu telah diatur dengan teliti sangat-sangat oleh Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat aku dapat masuk kat sini. Aku macam tak terlepas any maklumat penting pun dan benda tu memang dah diatur dengan baik. So bagi aku kalau nak masuk IPG, masuklah weh. Kalau korang ada soalan, korang boleh tanya aku kat bawah. Sorry kalau aku